Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey guys, hari ni kita nak borak pasal analisis apakah yang telah berlaku dalam manga Boruto Two Blue Vortex chapter yang ke-20. Kepada sesiapa yang tak tengok lagi review untuk chapter yang ke-20 Boruto TBV, korang boleh layan video tu dulu, okey? Nanti korang tak adalah confuse sangat apa yang aku cuba untuk analisis kan untuk dalam video kali ni. Secara jujur kan, chapter yang ke-20 manga Boruto Two Blue Vortex memang telah memberikan satu sinar harapan untuk aku terus move forward untuk layan manga Boruto tau. Sebabnya kali aku kan, aku memang agak kecewa jugalah dengan beberapa chapter sebelum ni. Chapter sebelum ni memang pace agak slow gila dan seakan tak ada apa yang berlaku pun untuk dalam 2 ke 3 chapter sebelum ni. Sampai kan aku sendiri rasa, kalau tak review chapter yang ke-18 dengan chapter yang ke-19 pun, aku rasa tak ada siapa yang kisah pun. Tapi finally untuk dalam chapter kali ni memang membuatkan aku tak senang duduk. Masashi Kishimoto dengan Ikumoto memang tengah memasak kau-kau untuk dalam chapter kali ni. Lagi-lagi tumpuan utama kita untuk dalam chapter kali ni of course adalah pasal karakter Uchiha Sarada yang akhirnya telah pun mengaktifkan kekuatan Mangekyo Sharingan bagi untuk berhadapan dengan Shinju Ryu. Serius, memang padu gila. Aku memang tak sangka gila yang Uchiha Sarada akan mengaktifkan kekuatan Mangekyo Sharingan dalam situasi macam ni. Pada awalnya aku ingatkan situasi pertarungan dekat desa Sunagakure ni, karakter Mitsuki lah yang akan menjadi highlight utama, yang akan menjadi MVP bagi untuk berhadapan dengan Shinju Ryu. Sebabnya aku expect kita akan dapat tengok seakan bayangan pertarungan rematch tapi versi all out di antara Mitsuki Form Sage Mode menentang Ryu yang merupakan prototype untuk karakter Shinki. Tapi lain pula yang jadi, yang mana tahap kekuatan untuk karakter Ryu memang di luar kemampuan mereka. Meskipun ada beberapa momen kelihatan seakan berpihak kepada mereka, tapi malangnya advantage yang diorang ada bagi untuk menewaskan Ryu tak berkekal lama disebabkan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Araya untuk counter serangan Ryu menggunakan pedang beliau, last Ryu cepat-cepat je pindahkan pedang Araya ke tempat yang lain dan sekaligus membuatkan Ryu tak ada masalah untuk berhadapan dengan mereka semua. So kalau ikutkan untuk dalam chapter kali ni memang banyak gila benda yang telah pun berlaku, antaranya situasi semasa pertarungan di antara Konohamaru menentang Matsuri, lepas tu macam mana cara diorang nak kalahkan Ryu dan macam-macam lagi. Tapi untuk dalam video kali ni aku akan lebih fokuskan terhadap karakter Uchiha Sarada yang telah mengaktifkan kekuatan Mangekyo Sharingan bagi untuk berhadapan dengan Shinju Ryu. Jadi kalau korang ada pendapat ataupun teori berkaitan pasal chapter yang ke-20, korang boleh drop je komen di bawah, okey? Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. So, untuk dalam chapter yang ke-20, kita dapat tengok situasi sekarang ni memang diorang semua tengah struggle gila untuk berhadapan dengan Shinju Ryu. Sampai kan Mitsuki dengan Araya pun telah menjadi tebusan untuk Ryu, yang mana Ryu offer dekat Yodo dan Araya kalau diorang bocorkan maklumat berkaitan pasal Boruto, Ryu janji akan lepaskan diorang semua. Tapi of course lah, diorang semua tahu yang ni semua hanyalah perangkap Ryu semata je kan, kecuali si bebai Yodo tu lah kan. Dia tu memang tak boleh nak buat bincang, memang tak boleh nak buat apa dah. Otak dia tu memang Swiss tak bersambung. Awalnya Yodo memang suruh Sarada untuk bagi tahu segala apa yang dia tahu berkaitan pasal Boruto dekat Ryu. Tapi Sarada memang tak akan pernah khianat Boruto lah kan. Malah Araya dengan Mitsuki sendiri dah suruh Yodo dengan Sarada untuk selamatkan diri dan tinggalkan je dorang, sebab Araya dengan Mitsuki tahu yang dorang semua memang tak boleh nak handle ancaman Ryu dan 100% Ryu pasti akan membunuh mereka semua. Tapi last disebabkan Sarada tetap bernekat dia tak nak jual kawan dia untuk kepentingan diri dia sendiri, so Yodo pun offer lah diri dia dekat Ryu untuk membantu mencari Boruto menggunakan kemampuan beliau. Tapi sebagai ganti, Ryu kena lepaskan dorang bertiga. Cumanya lain pula yang jadi, yang mana Ryu tak berminat langsung pun dengan offer si Yodo tu. Tambahan, aku percaya sangat orang pertama yang Ryu paling benci di antara dorang berempat, of course lah si Yodo tu kan. Yelah, korang cuba ingat semula awal-awal
awal waktu Ryu jumpa dengan si Yodo tu, bukan main kerek lagi si Yodo kan. Memang kerek gila. Jadi Ryu ni memang akan aim si Yodo ni dululah kan. Dan last tanpa disangka Ryu pun tak tunggu apa, Ryu terus je tak bagi muka dekat Yodo dengan Ryu telah pun menusuk tepat ke arah Yodo, seakan sama situasi Inojin yang telah diserang oleh Jura. Jadi buat masa sekarang kita masih lagi tak tahulah adakah Yodo akan terselamat ataupun sebaliknya. Sebabnya kalau ikutkan situasi untuk karakter Inojin, beliau bernasib baik disebabkan pada waktu tu Inojin ada Himawari yang telah menyelamatkan beliau untuk menggunakan kekuatan Kyobi. Kalau tidak, si Inojin tu pun dah arwah dah. Tapi lain pula untuk karakter Yodo, dan pada waktu keadaan Yodo tengah dalam kritikal, secara tiba-tiba Yodo dapat rasakan sesuatu yang terpendam dalam tubuh Sarada. Cumanya Sarada seakan keliru dengan apa yang dia ada. Dia seakan keliru dengan perasaan dia sendiri. Tapi selepas Yodo telah pun bagi satu speech terhadap karakter Sarada berkaitan pasal kekuatan terpendam yang dia ada, secara tiba-tiba tanpa disangka segala Iron Sen yang ada pada Ryu dan telah mengawal mereka semua telah pun seakan diserap ke satu tempat yang berbeza, dan rupanya itu merupakan salah satu kemampuan Mangekyo Sharingan kepunyaan Sarada, yang mana di hujung chapter kita telah dikejutkan dengan Sarada telah mengaktifkan Mangekyo Sharingan bagi untuk berhadapan dengan Ryu dan selamatkan rakan-rakan dia. Secara jujur kan, macam apa yang aku cakap awal tadi, seriously aku memang tak sangka gila Sarada akan mengaktifkan kemampuan Mangekyo Sharingan dalam match ni. Tapi dalam masa yang sama aku excited gila lah nak tengok kekuatan apa yang mampu digunakan oleh Sarada menggunakan kemampuan Mangekyo Sharingan. Sebabnya aku rasa momen ni memang merupakan momen yang paling tepat untuk Sarada gunakan Mangekyo Sharingan dengan situasi pertarungan seakan dah tak berpihak dekat mereka semua, dan diorang semua sekarang ni dalam keadaan yang sangat bahaya sampaikan Mitsuki dalam form Sage Mode pun tak mampu untuk buat apa-apa. Jadi dengan Sarada telah mengaktifkan kekuatan Mangekyo Sharingan, aku percaya sangat bermula dari chapter akan datang, pertarungan di antara Sarada, Mitsuki dan juga Araya, tak termasuk Yodo sebab Yodo dan arwah kan, menentang Ryu, ini akan menjadi pertarungan sebenar dan sekaligus membuatkan mereka ada advantage bagi untuk menewaskan Ryu. So start je dari chapter 21, confirm kita akan disajikan dengan dua pertarungan yang cukup menarik, yang mana tak lupa juga Konohamaru sekarang ni dalam situasi yang sangat bahaya selepas beliau telah pun mengkhianati kepercayaan Matsuri dan menyebabkan Matsuri dah tak akan bagi muka dekat Konohamaru. Tapi aku letak 100% kepercayaan dekat Konohamaru untuk settlekan Matsuri. Aku yakin dekat kebolehan Konohamaru. Jadi waktu Sarada telah mengaktifkan mata Mangekyo Sharingan, kita dapat tengok sedikit teaser lah, aku boleh cakap, kemampuan dari Mangekyo Sharingan Sarada, yang mana kelihatan kemampuan Mangekyo Sharingan Sarada telah menyerap Iron Sen kepunyaan Ryu ke tempat yang lain, dan disebabkan hal ni membuatkan kita seakan teringat balik tau dengan salah satu jutsu Mangekyo Sharingan yang mampu digunakan oleh Hatake Kakashi dan juga Uchiha Obito, iaitu Kamui. Secara jujur lah, aku tak adalah nak cakap, memang confirm kemampuan Mangekyo Sharingan Sarada ni 100% mampu untuk menyerap apa sahaja yang dia mahu ke dimensi yang lain, sama macam jutsu Kamui. Bukan guys, korang jangan salah faham, sebab dalam chapter ni pun kita hanya dapat tengok sedikit sangat, seakan secubis daripada kemampuan Mangekyo Sharingan Sarada. Tapi tak dinafikan juga, melihat akan situasi tersebut, ianya memang seakan ada mirip dengan jutsu Kamui kepunyaan Uchiha Obito dan juga Hatake Kakashi. Tapi aku percaya sangat untuk dalam chapter akan datang baru kita akan dapat tahu kemampuan sebenar Mangekyo Sharingan yang mampu digunakan oleh Uchiha Sarada. Dan satu lagi, korang kena ingat, ni semua hanyalah baru permulaan semata je. Mangekyo Sharingan kepunyaan Sarada masih lagi belum berevolusi dan masih lagi berada di tahap awal, dan silap-silap Sarada masih lagi belum mampu untuk mengawal kemampuan Mangekyo Sharingan beliau, dan dia tak boleh nak gunakan lama kekuatan Mangekyo Sharingan dia, sebab macam apa yang kita tahu, kekuatan Mangekyo Sharingan ni memang sangat berisiko, malah boleh menyebabkan pengguna buta sekiranya pengguna overuse kekuatan yang dia ada. Jadi aku expect untuk dalam chapter akan datang, of course Sarada akan menggunakan kekuatan Mangekyo Sharingan bagi untuk menyelamatkan kawan-kawan dia dan cuba untuk menewaskan Ryu. Tapi aku tak rasa semudah macam tu, sebab kekuatan Sarada ni tetap ada limit dan mereka perlu
bertindak dengan segera untuk tak sia-siakan peluang yang dorang ada. So, dorang kena teamwork jugalah. Dorang bukannya kena harapkan Sarada seorang je untuk berhadapan dengan Rio. Si Araya dengan Mitsuki pun kena bertindak juga. So, bagi pendapat aku, mungkin boleh jadi salah satu kemampuan basic Mangekyo Sharingan Sarada mampu untuk menyerap segala jutsu ataupun apa sahaja yang dia ada seakan lebih kurang sama macam konsep Kamui. Korang dengar dulu, okey? Cumanya, aku tetap yakin jutsu Kamui jauh lebih hebat dan lebih besar daripada apa yang mampu dilakukan oleh Sarada, sebab aku dah perasakan yang sebenarnya kekuatan Mangekyo Sharingan Sarada mempunyai satu teknik yang sangat unik, berbeza nak dibandingkan dengan Mangekyo Sharingan kepunyaan orang lain. Dan bukannya setakat serap jutsu semata je untuk kekuatan si Sarada ni, dan semua tu kita akan terjawab dalam chapter akan datang lah. Aku yakin sangat ada kekuatan unik dan tak sama macam jutsu-jutsu yang lain. Malah tak mustahil juga guys kalau tiba-tiba disebabkan tekad yang Sarada ada akan membangkitkan Susanoo yang tak lengkap bagi untuk kalahkan Rio. Manalah kita tahu kan. Dan aku yakin sangat kalau benda tu jadi, lagilah mengejutkan kita semua kan. Lagipun kekuatan Sarada ada sekarang ni memang untuk lindungi orang-orang yang dia sayang, terutamanya Boruto. Dan boleh jadi akan ada kejutan yang lebih menarik bakal berlaku nanti. So, pendapat korang macam mana pula? Komen dekat bawah.